Hai korang, jom hari ni kita buat bergedel ayam. Mula-mula rebuskan 5 hingga 6 biji kentang sampai empuk. Pastikan dah kupas dulu dan dibasuh bersih. Bila dah empuk, kita keluarkan dan keringkan tau. Sebab kita tak nak bergedel kita nanti lembek. Okey, kemudian kita lenyekkan dia hingga lumat. Lumat macam ni tau. Isi ayam ikut nak banyak mana pun boleh. Lagi banyak lagi sedap. Saya kisah guna chopper ni Kisah kering tau. Kalau tak ada chopper, kena tumbuk guna lesung batu. Dah halus macam ni, campurkan dalam ketan lenyek tadi. Masukkan 1 sudu kecil garam halus, sedikit lada hitam. Gaul bagi rata, kemudian masukkan daun bawang dengan daun sup jika suka. Tak wajib pun, kalau tak ada pun tak apa. Kena gaul guna tangannya, baru sebati semua. Kemudian boleh bulat-bulatkan macam ni. Nampak tak? Tak lembek sangat pun. Bila dah bulat-bulatkan macam ni, golekkan dalam tepung gandum. Bila goreng nanti tak lembek sangat. Dah golek dengan tepung gandum, celupkan dalam telur pula. Lepas tu baru kita lepaskan sedikit adunan bergedel kita ni. Panaskan minyak yang banyak untuk goreng bergedel ya. Pastikan minyak tu dah panas sebelum kita goreng. Kita goreng dengan api yang sederhana saja, jangan kuat sangat. Sebab nanti bahagian dalam tak masak. Pusingkan bergedel jika dah warna perang. Angkat bila kedua-dua belah bahagian dah perang. Ingat ya, api sederhana sahaja. Tengok ni, adunan tadi boleh dapat banyak tau bergedel. Sedap sangat. Lebih banyak isi ayam yang kita campurkan, lagi pejah bergedel kita tau. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa like dan follow. Terima kasih.